Selamat pagi korang. NANI?お前はもう死んでいる。Tak kena. Aku sebenarnya datang awal daripada korang. Korang tu dah terlambat daripada aku. Sorry lah Akil. Kau kan bestie aku. Takkan kau nak tinggalkan aku macam ni sampai hati kau cakap macam tu. NANI?Woi kambing, kau boleh diam tak? Dari dulu sampai dah besar dah, engkau merayu dekat hati sampai macam budak kecil lagi. Aku akan kurung kau kalau kat tandas lagi. Eleh kau ni Zara. Aku sebenarnya datang awal sini. Bukan korang je yang datang awal. Tak ada. Semua tu tahu salah kau. Salah kau, salah kau, salah kau. Hai awak. Oh, hai. Awak apa khabar? Oh, khabar baik. Awak dah makan ke? Saya dah makan. Tapi makan dekat ruang guru je. Kalau saya dah makan tapi dekat cafeteria je. Oh, kalau macam tu saya pergi dulu. Oh, boleh. Saya pergi dulu ya. Jumpa lagi Faris. Alamak, aku lupa nak jumpa Akil nak pinjam buku biologi. Hoi, kau dengar sini. Ariana tu dah lama mati. Dia tu dah lama jadi polis. Diam! Akil. Akil benci bapa. Akil, tunggu. Ya Allah, awak. Siapa yang jawab cakap macam tu? Tapi saya... Yesh, dah lah, cukup. Saya pergi cari dia dan... Ya Allah, Akil! Ya Allah. Akil. Ku tahu apa yang berada di minda. Hatimu berbelah bagi kiri kanan dah terkunci dan tergaring. Mengapa gila jika belum takdirnya? Apa kau setia? Biar berkali dipijak, ku harapkan untuk berganjak. Walau deras air merah ku reda. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada hingga ku dan ku rebah. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada hingga ku dan ku rebah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kerana anak kami yang kemalangan semalam, dia belum bersedar lagi. Semoga anak kami sedar dan cepat sihat. Amin. Doktor, macam mana keadaan anak saya? Anak saya tadi kemalangan. Menurut tentang anak puan dah stabil, dah sedar. Tapi dia perlukan rehat selama seminggu. Kalau puan nak bawa dia balik, puan boleh tanda tangan surat
Irman, apa semua ni? Tolong hentikan. Ini hospital, bukan rumah. Awak jangan bergaduh dengan doktor. Kau ni aku bodoh sangat ke nak cakap dengan kau? Kau ni yang bodoh? Aku ni, kepala otak aku ni dah serabun lah bila kau cakap. Kau kata ni hospital lah, rumah lah. Kau diam lah. Aku kat mana ni? Kepala aku rasa sakit lah. Aku macam dekat hospital je ni. Apa yang aku cakap tadi dekat papa, dekat hospital? Aku rasa macam pelik. Alhamdulillah, Akil dah boleh balik. Jom ikut Mama pergi shopping. Nanti Mama belikan kamu buku baru tau. Okey Mama, jom. Awak tak payahlah pergi. Saya rasa shopping tu dah lah mahal semua barang tu. Lebih baik kita balik sekarang. Kalau tak, awak asyik shopping dengan anak awak ni. Buat apa nak ikut arahan Papa? Papa tu sengaja nak marah Mama kan? Lebih baik Papa pergi seorang-seorang. Betul lah apa anak kita cakap tadi. Lebih baik awak pergi seorang diri. Saya pergi ikut Akil beli barang. Bye. Akil, mari turun. Papa ada masak bubur untuk kamu. Kamu kan tak sihat. Mari Papa tolong bagikan dia. Tak apalah Papa. Terima kasih kerana masak bubur untuk saya. Lagipun saya dah kenyang. Sebab Mama dah beri makanan untuk saya. Lagipun Akil tak nak masakan Papa. Masakan Papa tak sedap pun. Bertuah punya budak. Berani kau melawan aku. Sabar Irman. Sabar. Guys, esok kita akan ada graduation convocation dekat sini. Tak sabarnya nak tamat belajar. Rasa nak banggakan untuk mak ayah. Ya, betul tu. Ya Allah, apa yang jadi dengan rambut aku ni? Rambut aku dah serabai betul lah. Kusut rambut aku nanti. Alamak, dah pukul berapa ni? Dah pukul 8.30. Aku dah terlambat nak ngajar dia orang ni. Baik, selamat pagi semua. Maaf kerana saya lambat sekali lagi macam semalam. Hujan jatuh di tingkap, aku termenung sendiri. Setiap jejak di hati yang sunyi. Senyummu kini cuma bayang, hilang di telan waktu. Tapi kau tak tahu, langkahmu pergi, tinggalkan kesunyian. Ku coba tersenyum, walau hati. Faris, awak duduk sebelah saya rupanya. Maaflah, saya baru pergi ke tandas sebab saya betulkan balik rambut saya yang tadi dekat batu kelas. Maaflah ya. Jejak cinta yang lama. Kelakar lah awak cakap tadi. Saya sukalah. Gembira saya hari ini. Saya pergi dulu ya awak. I love you. Menangis dalam senyap, mencari dirimu. I
love you too, Naila. Alamak, aku punya payung dah terbang lah. Kemana dia pergi? Padamu mata Wah, hebatlah baju kau, Akil. Nampak segar lah. Hehe, memanglah. Tapi bukan aku je. Korang semua pun cantik-cantik juga. Ish, mana pula si Erman ni? Katanya nak datang. Rupa-rupanya datang lambat. Hei, lebih baik aku call dia. Siapa pula call aku pagi-pagi ni? Ayo, apa hal? Hei, awak kat mana ni? Saya ada dekat Kuala Syakir. Akil ada majlis convocation. Awak ni memang nak kena lah. Awak tak payah nak sibuk lah. Saya ada kerja ni. Bye. Hai, cuba dekat sini ke? Nama I Maria. Salam perkenalan. Assalamualaikum. Erman, Elina. Kamu berdua di mana? Mana mereka pergi Aku rasa Erman ada dekat belakang rumah. Mesti dia duduk sorang-sorang kan? Erman bawa siapa tu? Perempuan tu kan suspek pencurian duit dalam online. Aku kena call polis ni. Hello semua, ini saya Inspektor Hassan. Sila datang ke mari untuk datang ke rumah anak saya. You nak duit kan? I ada kad ATM special untuk you. Untuk beli barang-barang apa-apa. Oh, thank you. Erman Zafan! Sampai hati awak ya. Berani awak perempuan tu datang ke rumah kita? Siapa ajar awak? Ha? Siapa ajar awak nak bawa perempuan ke sini? Saya tak ajar kan? Dasar suami tak guna. Kau jangan nak berani-berani nak marah aku ya. Aku ni penat cari kerja dan cari duit untuk kau nak beli makanan untuk anak kau dengan bapak kau sekali. Bodoh. Mana perempuan tu pergi? Siot betul lah lelaki tu. Aku pura-pura peluk dia dan terus ambil kad ATM dia. Lagipun aku dah dapat kad dia dan aku akan dapat beli barang kat shopping. Erman, anak menantu kesayangan ayah. Rupa-rupanya dia ni suka bawa perempuan lain datang ke sini. Dan selepas perempuan tu dah kena tahan dengan polis, dia dah tak ada harta dan wang. Ayah, sampai hati ayah beritahu Elina semua ni. Rupa-rupanya ayah ada rahsia untuk rancangan untuk Elina dengan Akil. Oh, jadi ayah nak cakap saya ya? Takaplah. Kau berani kan nak menantu? Kalau kau tak berani, kau dengan Elina akan ceret salah satu di mahkamah mulai esok. Faham? Aku tak nak ada menantu macam kau. Menantu yang tak berapa guna. Sampai hati papa cakap macam tu. Akil benci papa. gelap kota jadi saksi. Langkahku sepi tanpa simpati. Rencana ini ku genggam erat. Janji terukir takkan ku hianat. Bayang silam mengejar diri.
tidak